Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian saya ialah mengenai dengan royalty petroleum, ya. Tetapi sebelum daripada itu, Yang Berhormat Datuk Besar, Yang Berhormat Datuk Timbalan Besar, Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan, rakan-rakan UNESCO dan media, kalau saya diminta berikan komen tentang Lembah Sirih dari segi perspektif ekonomi, ya. Perspektif ekonomi, projek ini disebut sebagai ongoing process, ongoing project, ya. Bukan conclude and completed, ya. Jadi tak bolehlah seperti kata Datuk Taki tadi, mana-mana pihak membuat judgement yang premature, yang belum matang, kerana projek ini belum sempurna lagi dan tempohnya masih ada. Dalam bahasa Inggeris disebut ongoing project, ya. Not yet completed. Yang kedua ialah key success factor, ya. Bila kerajaan mempertimbangkan sesuatu projek maupun syarikat mempertimbangkan sesuatu projek, perkara yang paling penting ialah key success factor ataupun kunci-kunci penting bagi projek tersebut berjaya. Dalam konteks ini, pemberian pajakan tanah adalah key success factor. Tidak mungkin projek ini boleh dilaksanakan tanpa pemberian hak milik tersebut, dan ini masih dikawal oleh kuasa-kuasa kerajaan, di mana kerajaan boleh melaksanakan pengambilan semula tanah-tanah yang dimajukan jika sekiranya jumlah pampasan yang diterima oleh kerajaan tidak mencukupi selepas projek ini hampir siap ataupun akan siap, ya. Jadi keselamatan kerajaan masih terjamin 100% intact, ya, 100% intact. Jadi orang yang nak mengkritik mestilah sedikit sebanyak memahirkan diri, ya, dengan aspek-aspek pembangunan supaya tidak nampak canggung dan kurang mahir, ya.